Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Guys, kalau korang dah dapat lesen B full dan korang ni jenis yang minat motor-motor adventure touring tapi tak tahu nak pilih motor yang mana, dan bajet korang mungkin sama-sama suku nak ambil Morini Escape 1200 tu dah lah besar, kemudian mungkin bajet korang memang out lah kan. Jadi saya nak memperkenalkan korang satu motor adventure touring yang orang kata dia punya harga mesra poket, dan juga dia punya power dan juga dia punya pickup korang mampu kawal. Jadi ini dia, iaitu kita ada Morini Alltrack 450. Jadi tanpa masa, mari kita review apa yang ada dekat motor ni. Tapi sebelum tu, kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh contact dengan kawan saya Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya ada sediakan dekat bawah, dan korang boleh datang sendiri ke Itiong Motor untuk tengok motor ni. Okey. Dari segi reka bentuk, reka bentuk motor ni kalau kita tengok depan-depan dia macam motor alien sikit kan. Tapi macam kita sebagai content creator, bila kita tengok motor ni, actually dah biasa nampak motor-motor yang macam ni lah. Sebab kebanyakan motor-motor adventure touring memang reka bentuk dia agak lain sedikit. Okey. Dan kalau kita tengok dekat motor ni, dekat bahagian hadapan ni, dia ada satu windshield. Tapi windshield ini boleh adjust, cuma bukan untuk naik turun. Dia cuma boleh laras ke depan dan juga ke belakang saja. Dia tak boleh nak naik dan turun. Okey. Dan dia punya lampu ni, kalau kita tengok, dia memang ada DNA daripada Escape 1200cc. Okey. So cumanya yang ini dia naked kan, jadilah kepala dia macam ni kan, dan dia menggunakan lampu fully LED. Dekat atas ni dia punya lampu DRL, dan dia menggunakan LED projector. So dekat depan ni juga dia punya magat, dia bagi korang paruh yang panjang macam ni lah. Magat yang panjang macam ni memang nampak motor ni untuk motor adventure, motor yang boleh masuk dekat dalam off-road. So membawa ke bahagian sisi, motor ni kalau kita tengok, dia punya reka bentuk memang nampak adventure dan nampak lasak lah reka bentuk dia kan. Kita tengok memang cantik lah reka bentuk dia kan. Dan membawa ke bahagian belakang, ni kita dah pasang box, jadi tak nampak sangat dekat lampu belakang. Tapi bila kita tunduk sikit, lampu belakang dia pun memang nampak sporty dan juga nampak nice lah. So kalau kita membawa ke bahagian sisi, bahagian exhaust dia pun nampak adventure juga dengan membawa ke atas. So memang cukup cantik. Jadi keseluruhan bagi saya, motor ni kalau kita tengok, untuk orang yang pertama kali nampak, memang dia nampak macam motor alien sikit. Tapi bila kita tengok secara keseluruhan, motor ni memang nampak adventure, ada juga nampak sporty dia, dan juga nampak lasak, ready untuk korang masuk dekat dalam off-road, dan juga ready untuk adventure dan juga touring. So motor ni boleh dikira sebagai motor multi-purpose punya motor lah. Okey, nak jalan dekat on-road pun boleh, nak jalan dekat off-road pun boleh. Dari segi sistem suspension, sistem suspension ni sangat penting untuk motor-motor adventure. Dia datang dengan USD fork daripada KYB, jenis yang boleh preload dia punya rebound dan juga dia punya compression. Yang ini korang tengok memang panjang lah dia punya USD fork. Kenapa? Sebab dia bagi korang rim jejari yang ini berukuran 21 inci dekat bahagian depan, dan juga dekat bahagian belakang dia bagi korang rim jejari 18 inci, dan dia punya rim jejari ni jenis yang tubeless. Jadi tayar yang dia bagi pun tayar tubeless. Sebab apa? Kita boleh tengok dekat rim jejari dia ni, paku dia berada dekat tepi, kita boleh nampak. Bermaksud motor ni dia guna tayar jenis tubeless. Dan tayar yang dia bagi pun memang tayar dia terbaik lah guys. Dia bagi korang tayar off-road yang depan ni bersaiz 90 rim 21. Dekat bahagian belakang ni dia bagi korang tayar 140 70 rim 18. Jadi memang adventure lah. Korang tengok tayar dia pun dadu-dadu. Yang ini memang tayar fully off-road punya. Dan tayar yang dia bagi dekat korang ni tayar daripada CST.
Dan disebabkan oleh rim 21 dan 18 dekat belakang tu, kita dapat ground clearance yang cukup cantik, iaitu 215 mm. Ini kalau masuk dekat off-road, korang tak payah risau motor tu terkena engine ke kan, terkena batu ke dekat bahagian engine ataupun kayu ke. Jadi dia akan protect lah korang punya bahagian engine ni. Okay, so dari segi dia punya sistem keselamatan, motor ni datang dengan ABS dual channel. Dekat bahagian hadapan ni dia datang dengan single disc. Dia menggunakan radial caliper daripada Jejuan, dan juga dekat bahagian belakang juga hadir dengan single disc, single port caliper daripada Jejuan. Jadi sistem keselamatan tu memang dah orang kata terbaik lah kan. Okey, so lain-lain benda dekat sini juga dia turut didatangkan sekali dengan handle guard bagi melindungi tangan korang daripada tercedera lah. So dia kata kalau korang terjatuh dekat dalam off-road, dia akan protect tangan korang. Sebab apa? Jatuh dekat off-road tu benda yang biasa kalau korang main off-road. Dan juga motor ni actually dia datang dengan crash bar, tapi crash bar dia tak nampak sangat lah. Korang boleh tengok lah dekat bahagian tepi ni dia ada crash bar, dan juga dia ada sump cover. Sump cover ni dekat bahagian engine ni lah dia ada cover, cuma ini plastik lah, tapi at least sekurang-kurangnya kalau kita tengok ketahanan plastik dia ni boleh tahan keras jugalah. Alright, dan benda yang paling best dekat motor ni yang saya rasa tak ada dekat mana-mana motor-motor Jepun, motor ni terus didatangkan dengan ini dia, top box berkapasiti 39 liter, sangat-sangat luas. Dia boleh memuatkan helmet sebiji dekat dalam ni. Alright, dan juga dia turut didatangkan dengan panel box kiri dan kanan berkapasiti 30 liter. Jadi kalau korang jenis yang kaki kempen masuk dekat dalam off-road, bolehlah simpan mungkin baju ke kan. So dekat panel ni mungkin korang boleh simpan barang-barang yang boleh lipat. Contohnya kerusi boleh lipat, ataupun meja boleh lipat, boleh letakkan tepi, ataupun mungkin dapur gas yang boleh lipat tu kan. Okay, so barang-barang camping boleh letak tepi. Kalau tak cukup, tak payah risau, sebab dia bagi korang hook. Dia ada hook holder kat sini, korang boleh letak dan juga ikat beg korang dekat bahagian depan tangki ni. Okay, so itulah benda-benda yang saya rasa menarik, dan juga benda-benda yang ditawarkan oleh Morini Alltrack 450, sebuah motor adventure touring yang kalau korang beli tak payah fikir pasal aksesoris, semua dia dah bagi. Jadi korang just bayar dan terus ride saja. So itulah benda yang menarik pasal motor ini. Dari segi enjin pula, motor ini dikuasakan dengan enjin parallel twin bersesaran 449cc. So dia menggunakan sistem engine Dodge, bermaksud ada 8 valve lah, yang mana motor ini mampu produce horsepower sebanyak 44.2 horsepower dan juga 42 Nm of torque. Dan kalau kita tengok dia punya performance, masa saya bawa tadi, motor ni memang sedap lah bila siapa yang dah ada lesen B full baru nak try motor-motor yang berkuasa sedikit tapi kuasa dan juga torque dia korang boleh kawal. Ini antara motor yang best lah guys. Dia punya power dan juga dia punya torque dia memang sedap, memang korang terasa bila korang bawa, tapi dia jenis yang boleh dikawal, bukan jenis yang tak boleh dikawal. Sebab kalau korang ambil motor yang cc lagi besar macam 700cc, mungkin 800cc, memang dia punya power agak susah sikit nak kawal, dia agak liar. Apalagi kalau dah 1200 macam Escape 1200 tu kan, itu dia punya power lagi liar. Jadi kalau korang ambil motor ni, belajar dulu motor ni baru up korang punya motor ataupun up korang punya kelas, ini adalah motor yang terbaik lah untuk saya. Dan juga bagi menyedapkan penukaran gear korang, dia bagi korang assist and slipper clutch sekali. Jadi bila korang buat gear shifting tu lagi sedap lah. Ok, so itulah sedikit yang ada dekat motor ni. Ok, dari segi meter, meter dia bagi korang meter TFT screen display. Tapi apa yang uniknya dekat TFT screen display dia ni, dia jenis yang floating. Memang style gila guys. Korang boleh tengok. So bagi saya ini memang benda yang style, yang saya rasa belum lagi motor-motor lain buat dekat motor diorang lah. Mana-mana brand yang buat dekat motor diorang. Dan motor ni juga turut didatangkan dengan charging port. Korang boleh tengok dekat belakang meter ni ada Type A dan juga Type C. Selain itu korang tengok dia punya handlebar jenis yang flat tapi dia agak lebar, jadi memberikan keselesaan korang
ketika main dekat dalam off-road. Dari segi berat badan motor, berat badan motor ni 190 kg. Dengar macam berat lah kan untuk cc yang macam ni kan, tapi kalau untuk motor-motor adventure touring, berat ni sebenarnya biasa saja. Macam kebanyakan motor-motor dalam kelas dia lah. Macam MTX pun sebenarnya berat dia lebih kurang sama sajalah. So berat dia bagi saya biasa saja. Dan juga untuk kapasiti tangki dia berkapasiti 18.5 liter. So bagi saya memang besar lah kan untuk dia punya kapasiti tangki ni. Dan dikatakan satu isian tangki ni boleh pergi sekitar 400 ke 420 km, bergantung dengan cara korang perah minyak lah. Lagi perah, lagi kuat makan minyak. Okay, so bagi saya, kalau korang bawa motor ni pergi kempen, masuk dekat dalam hutan, isi full, siap-siap. So kalau korang masuk dalam 100 km ke dalam kawasan kempen, kemudian keluar balik, saya rasa cukup saja untuk korang main motor ni. So itu benda yang menarik lah. So untuk seat height dia pula, seat height dia adalah 840mm. So memang tinggi, tapi bagus untuk korang belajar motor-motor sport adventure. So kalau macam saya, ketinggian 168 cm, macam ni lah. Kaki memang confirm dua-dua menjengkit, tetapi sebabkan dekat dia punya seat ni dia agak tirus, jadi senang sikit lah kaki korang nak akses. So sepanjang saya bawa tadi pun memang boleh kawal motor ni, selesa juga nak bawa lah. Ok, so posisi korang macam ni lah. Memang auto menegak. Ini kalau korang main off-road pun memang best lah kalau korang berdiri macam ni kan. Memang style lah. Dan dia punya kedudukan footrest ni pun memang membenarkan korang untuk main berdiri macam ni lah. Main dekat off-road kan. So memang style lah. Siapa yang minat dengan motor-motor off-road kan. Ok, so kalau korang berketinggian 165 ke bawah, mungkin korang perlu duduk dulu motor ni. Kalau korang rasa boleh kawal motor ni, boleh ambil. Tapi kalau korang rasa tak boleh, better ambil yang lain lah, yang lagi rendah kan. Ok guys, so tak sah kalau kita review motor tapi tak dengar bunyi motor. Jom kita dengar deruman bunyi motor ini. Ok, so ini bunyi idling dia. So jom kita rev sikit motor ni. Macam padu ke tak padu. Ok guys, so itulah dia sedikit pasal motor Morini Alltrack 450, sebuah motor adventure touring yang memang lasak, boleh masuk dekat dalam off-road, tapi dalam masa yang sama korang juga boleh guna untuk dekat dalam bandar, dan nak buat touring pun memang tak ada masalah. Sebab motor ni penuh dengan aksesoris. Dia datang dengan top box, panel box, ada pula holder untuk ikat barang kat bahagian tangki, datang pula dengan handle guard. So bagi saya memang satu package yang sangat-sangat lengkap dengan tanda harga yang bagi saya cukup-cukuplah marhain, cukup-cukup mesra poket, iaitu dijual pada RM28,888. Bawah RM29,000 korang dah dapat sebuah motor adventure touring yang serba lengkap, yang engine ada, power, ada pickup, penuh dengan aksesoris. So kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh datang ke Itiong Motor, boleh kontak dengan kawan saya Mr. Oscar. Korang nak loan, nak cash, boleh bincang dengan dia. Ok, so Assalamualaikum daripada aku Abang Zan. Korang jangan lupa untuk like video aku, share, yang paling penting subscribe, sebab nanti di masa akan datang lebih banyak lagi video-video di masa akan datang. Ok, so see you on next video. Bye bye guys. Kalau korang berada dekat sekitar Kajang, Bangi, Serdang ataupun Balakong, sebelah petang tak tahu nak order apa, maka korang boleh order dan juga try dekat kita punya kedai online. Kita ada dekat GrabFood, type je Sarina Kitchen. Dekat sana ada macam-macam jenis masakan. Ada masakan berlauk, ada masakan panas, dan juga ada air, korang nak air sejuk, air panas, ada juga ais blender. Jadi korang boleh try lah dekat kedai online kita. Ok, see you on next video. Bye bye.